bersandar, kita bina kerjaya. Fokus minda, cetus tenaga. Komputer sistem, jaringan di peta. Komputer rangkaian, dunia di hujung mata. Atek, atek, selanda di jiwa. Atek, atek, teknikal perkasa. Buka langkah, gapai semua demi masa depan yang kita damba. Multimedia interaktif, seni digital, industrial product design, ideal original, oil and gas, industri global. Di Atek impian jadi realiti kekal. Atek, atek, selanda di jiwa. Teknologi kemahiran masa depan. Atek. Tadi saya dah terangkan mengenai dengan objektif. Yang ni objektif ni tak payah hafal lah. Tak apa. Yang kedua, pembersihan data tadi, kita kena bersihkan data. Kena format yang betul. Kemudian nak trim ke proper apa tu kan. Yang tu biasanya kita nak tukar huruf kecil tu pada huruf besar ke apa kan. Kemudian pensultanan data. Okay, data-data tu tak boleh ada space. Nanti kita tengok. Kemudian nombor 3, nak buat engine dashboard. Okay, nak buat engine dashboard biasanya kena tahu sikit lah buat formula. Okay, nak sum if, count if, average if. Okay, kemudian nak cari data. Ni sebab kita pakai Google Sheet. Ataupun helaian spreadsheet yang lain samalah. Pakai VLOOKUP, XLOOKUP, index ataupun mesh. Lepas tu kena banyak if. If error. Okay, biasanya nak bahagi kosong tu kan, divide by kosong tak boleh. Kalau matematik tak boleh divide by kosong. Kalau divide by kosong dia jadi error. Kalau divide by 1 dia akan dapat nilai yang betul. Okey, untuk modul 4 penguasaan pivot table. Pivot table ni kelas saya dah buat semalam. Yang kita hari ni ulang balik lah. Buat pivot table. Buat pivot table sikit. Nak kumpulkan data. Okey. Kemudian untuk modul 5 visualisasi untuk pembinaan carta. Memilih carta yang tepat. Nak carta bar ke, carta garis ke, carta pie ke, carta scorecard ke. Yang ni nanti bukan kena betul-betul pilih sebab kita boleh pakai mana-mana carta. Tapi penggunaan carta tu kena sesuai dengan fungsi dan siapa yang tengok carta tu. Okey. Menggunakan sparkline ni pakai formula lah. Pakai sparkline untuk jimatkan ruang. Pemformatan bersyarat. Yang ni biasanya nanti kita tengoklah. Okey. Contoh kalau untung nak pakai warna hijau. Okey. Kalau rugi warna merah macam tu lah. Okay, ni siapa yang buka saya punya ni. Ada 2 orang ni. Jangan buat di sini Pastikan tuan-tuan dan puan-puan pilih menu file, make a copy. Make a copy maksudnya buat di tempat masing-masing lah. Jangan buat di tempat saya. Nanti akan berlaku nanti PC ni pening lah. Chrome ni pening. Okey, ni contoh ni ada 2 orang lagi ni. Ni atas ni. Bila dah make a copy, tutup dekat Chrome tu, tutup yang saya punya. Buka yang tuan-tuan dan puan-puan punya sahaja. Okey, di sini ada data nama pelatin. Dalam ni data adalah dekat 1000 data. Tak sampai 1000 dah, 999 data. Okey. Yang ni panggil kolom A, B, C, D, E, F, G. Boleh sampai ke kolom ZZ dan boleh tambah lagi. Baris untuk default dia akan bagi 1000 baris. Kalau tuan-tuan nak tambah lagi kena add lah. Contoh bila kita scroll ke bawah.
Bila scroll ke bawah ada pelatih ke 999. Okey. Ini contohlah. Okey, data ni kalau tuan-tuan dah copy tadi, kita tengok yang bahagian ni. Okey, untuk ni pengambilan kolom D. Tengok kolom D bahagian pengambilan, kita kena betulkan data ni. Okey. Data ni sebenarnya kalau kita klik kat situ dia akan jadi tarikh. Ini bukan tarikh, ini adalah pengambilan itu macam semesta lah, semester 1 2029. Jadi untuk betulkan ni, kita klik pada kolom D, tukar klik menu format, number, tukar kepada plain text. Klik menu format, number, plain text. Okey, bila dah tukar tu, tukar plain text, kita akan dapati kita punya teks sudah jadi betul lah. Okey. 1 2026 ni. Okey. Okey. Kemudian kita nak pastikan semua data-data ni selepas data tu tak ada ruang kosong. Kalau kita boleh cari di internet, kita boleh cari, kita boleh tanya kita punya pembantu lah, AI kita kan. Biasa saya pakai Gemini. Okey. Bila pakai Gemini ni, kalau kita tanya, contohlah saya share kan. Ini tadi dalam Gemini ni, kita tanya sini. Macam mana nak buang ruang kosong dalam sel di dalam Google Sheet. Okey. Yang paling senang dia kata kat sini, trim. Dia kata sini trim kan. Apa maksud trim tu? Trim membuang semua ruang kosong di awal dan di akhir teks. Okey. Yang di tengah-tengah tak apa. Okey, di awal dan akhir teks. Sebab kita akan lihat nanti contoh ni kan, kalau kita tengok balik data yang pakai trim tadi kan. Kita tengok semula ke dalam kita punya data. Okey, jadi nak buang ruang kosong tadi. Jadi dekat ruang ni, latih 02 ni kan, kita boleh masukkan command trim tadi lah. Okey. Yang ni contoh kita letak kat sini. Kita sama dengan contoh lah kat sini kan, nak trim. Nak trim A1, A2 sampai F. Sampai G. G tak payah. Sampai F je. Okey. Trim A sampai F. Jadi dia dah trim kan lah. Dia jadi error lah kat sini. Matching value sebab tak jumpa, sebab data semua okey. Okey. Kalau nak pakai AI boleh juga, nak pakai AI. Sekarang kat sini ada button AI di atas ni, Ask Gemini. Okey. Okey, kemudian ni tadi kita dah betulkan yang data untuk kolom pengambilan. Kemudian tarikh. Tarikh ni juga kita kena betul-betul masukkan format tarikh. Okey, kalau kita tak masukkan format tarikh nanti dia akan jadi error lah. Selepas ini.
Jadi nak masukkan format tarikh tu, kita pilih ni. Klik kolom G, pilih menu data, pilih menu format, pilih menu number, pilih menu date. Pilih menu format, pilih sub menu number, pilih sub date. Sub menu date. Okay. Yang ni sekarang ikut saya punya format, saya dah letak format Malaysia kan. Dia jadi betul lah tarikh tu. Okay, kalau kita klik dalam ni, akan jadi tarikh. Cara kedua untuk kita nak memastikan yang kita key in tu adalah tarikh, kita boleh buat macam ni. Kita kena tambah, boleh tambah verification. Contohnya pergi ke menu data. Kat sini ada data validation. Menu data validation. Dalam data validation, kat sini saya dah create satu lah. Saya buang dulu. Okay, kat sini kita boleh tambah add rule. Add rule untuk ni tadi, ruangan G2 sampai G1000. Kriteria dia kat bawah ni kita kena pilih yang is valid date. Okay, kita nak pastikan data yang masukkan adalah tarikh yang betul. Dulu saya mula belajar, apalah tarikh kita tulis lain, dia keluar lain. Jadi kita letak sini buat kriteria is valid date. Kemudian kat bawah ni adalah show, kalau data tak betul, nak show a warning ataupun reject the input, kita boleh pilih. Kalau kita keras sangat, kita boleh pilih je reject the input. Ataupun yang biasanya kita tulis warning lah, kalau tarikh tak betul, dia akan masukkan tanda seruan kat situ, color merah. Jadi ni kita klik button down. Button done. Okay. Jadi kalau kita isi tarikh kat sini, contoh ni saya delete dulu. Kalau kita isi tarikh, katalah 31 hari bulan 31 tahun 2000. Dia akan keluar error. Tahun 200 kan. Invalid. Input must be a valid date. Jadi nak betul, dia dah error macam tu kan. Jadi kita double klik balik. Kalau kita double klik, dia akan keluar pop-up calendar. Tadi kita type. Kalau kita double klik, dia akan keluar pop-up calendar. Kalau klik pada calendar, confirm betul lah. Cuma ini sebab tarikh lahir kan. Kita bolehlah pilih ni hari ni 22 hari bulan. Tapi bukan 2026 lah. Tahun ni tukarlah 2003 ke. Kalau tahun 2026, lahir tahun 2026 baru umur berapa kan. Ada soalan? Okay, tak ada soalan, kita teruskan. Tuan, kalau tak mana yang kalau 2023 tu untuk G2 kita tukar 2023, yang ke bawah tu macam mana kalau kita nak buat automatic kan semua jadi 2003? Cara yang mudah? Cara yang mudah? Cara mudah tarik je. Kat atas tu, ni kan, klik kat sini. Kalau sama, dekat sini, kalau tarik dia akan tambah satu hari. Contoh kalau kita tarik kan, dia akan tambah satu hari ni, 22, 23, 24, 25, 26. Kalau nak bagi semua sama kan, kita copy ni, yang atas ni. Kemudian kita paste kat bawah ni, kita tarik sampai bawah ni. Saya tukar tarikh lain dah ni. Nanti tarikh sama tak nampak. Contoh tarikh lain, letak 30 hari bulan kan, 30 hari bulan 8. Jadi kita copy yang ni, Ctrl C, copy. Kemudian kita tarik bawah ni nak paste sampai sini contohnya.
kita paste, Ctrl V. Okay, kalau pakai Apple, Command B. Command B lah. Command V. V bukan B, V. Dia akan paste benda yang sama lah. Okay kan? Baik-baik. Gig kena gigih tarik ya. Okey. Ya ni sebab ni data untuk kita main-main kan. Saya tarik je sampai bawah. Okay. Lagi kita tengok konten khusus ni. Untuk data cleaning. Okay, data mentah kita dah betulkan. Kemudian kita akan buat sini. Nak import data, rekasan besar. Okay. Okay. Syarat lain lagi. Dalam ni jangan row pertama, row 1, row atas ni kan. Row atas mestilah jadi header. Tak boleh ada row 1 dan row 2 jadi header. Row 1 saja jadi header. Okay. Kemudian mungkin akan ada 2-3 perkara dalam header tu kan. Jangan sesekali buat 2 row tu jadi header. Bila buat macam tu, kitanya spreadsheet akan mengenal pasti yang baris kedua tu adalah data, bukannya header. Kemudian jangan merge cell. Contoh kita merge kan, kita kan selalu buat benda-benda yang cantik-cantik. Contoh 3 sel ni kita merge kan. Klik sini, merge. Mana merge? Kita merge kan dengan macam ni, tak boleh. Okay. Jadi unmerge kan dia. Itu syarat lah. Jangan sepatutnya kita punya database ni jangan merge lah. Itulah. Okay. Jadi ni sheet 1. Sheet 1 ni kita tukarlah nama dia kepada data. Jadi macam nak tukar nama data, double klik je dekat sheet helaian di bawah ni, kita type semula pada data. Okay. Zaman sekarang ni dapat ada AI. Jadi kita boleh buat sini lah, canvas menu. Okay. Canvas menu ni boleh tambahkanlah create canvas. Kita bagi arahan kat sini untuk tambah buatkan apa yang kita nak. Ini kemudian lah, ini bila dah tahu sistem tu jadi macam mana baru kita pakai lah. Okay, kita tambah satu spreadsheet di sini. Ni contoh nak kira-kira dia punya formula lah, ataupun nak pakai apa, siasat helaian kira. Contoh nak kira. Okay. Contoh nak kira, untuk nak kira tadi, kalau kita tengok kita punya slide tadi, yang pertama saya dah buat. Boleh suruh buat contoh ni, nak sum if, nak count if, nak average. Sekarang ni kita tak kira markah. Kita buat yang VLOOKUP lah. Okay, nak cari data. Ringkasan bersyarat ni mungkin kita nak jumlahkan contohnya lah. Pelajar-pelajar yang daripada Negeri Sembilan contohnya kan. Jadi kita kena kira, nak sum if tak boleh, kita kena pakai count if. Okay. Jadi kita boleh tanya AI. Ataupun jadi tadi ada dalam kita punya sini, ada AI dalam ni. Boleh tanya juga, ask Gemini. Kan? Tulis ni, macam mana, tanya dia macam mana nak kira pelajar yang berasal dari Selangor, contoh.
Alah, tak support bahasa Melayu pula. Kena pakai Gemini betul lah. Dia pakai Gemini betul. Jadi saya sharekan Gemini tu. Kat sini kita tanya. Google Sheet. Macam mana nak kira jumlah pelajar yang berasal dari Selangor. Okay. Tadi yang suruh pakai count if kan. Ni contoh dalam, ni pakai Excel. Okay. Suruh pakai Google Sheet pakai Excel juga. Tak apalah. Okay. Ni nak contoh nak pakai filter count A. Okay. Yang ni kita pakai count if je paling senang. Jadi contohnya kita buka semula kita punya Google Sheet. Okay. Contoh sini nak kira tadi count if kan. Type sama dengan count if. Nak count if kat mana? Count if kat sini akan ada satu ruang kosong. Ni saya besarkan sikit. Gemini tutup. Count if. Ruang kosong ni adalah data dari mana? Data daripada count A. Kalau pilih kolom A. Ataupun kolom B. Pilih kolom B. Pilih kolom B. Hilang. Count if kat sini masukkan kat sini data dia akan jadi kita punya tadi count if data tanda seruan diambil daripada sheet data tanda seruan B2 B1 sampai tadi B ataupun pilih B kepada B. Di mana B kepada B sama dengan Selangor. Ini contoh. Dia dah bagikan jawapan 109 orang pelajar. Itu sepatutnya kalau B ni B itu adalah B nanti termasuk B1. Kita tulis B2. B2 sampai B maksudnya dia akan kira sampai bawah. Jadi 109 adalah Selangor. Okay. Ni cara yang kena kira salah satu lah. Okay. Cara yang senang nanti ada yang cara yang senang. Banyak lagi senang. Okay. Nah, terus yang senang lah. Dan nak kat 10 lah. Cara lain kita pakai pivot table. Okay, ni saya kecilkan sikit. Nah, kita pakai pivot table, kita klik tadi. Pilih menu insert. Yang ni kita letak kat sini. Senarai pelajar versus negeri. Okay, kat sini kita nak pilih menu insert. Pivot table. Okay, data range tadi kita masukkan yang kita klik. Sekejap, kita klik ini data range. Bawah ni ada ruangan teks. Kat sini ada kotak-kotak ni, select data range. Pilih select data range, kita akan pilih data daripada sini. Kita highlight sikit di sini. Tapi kita tulis kat sini A1 sampai G.
select data range daripada data, sheet data dari kolom A1, sel A1 sampai G. Maksudnya sampai G bawah sekali. Okay. Kemudian insert into existing sheet. Insert to existing sheet. Nak letak dekat mana, kita pilih ni, select data range. Kita nak letak dekat sini. Buat location dekat worksheet kira sel A4. Klik OK. Kemudian klik create. Dia akan keluar dekat kanan ni pivot table editor. Jadi kat sini kita boleh pilih yang pertama negeri tadi kan, ikut negeri, pilih dekat, letak dekat row. Kemudian kita kira lah tadi, nama tadi kita tambah dekat, nama kita tambah dekat value. Jadi atas ni, dekat kita punya header ni kita tukar ni, count a name kan, kita tukarlah sini. Jumlah pelajar. Jumlah pelatih. Ya. Ini bahagian untuk nak kira jumlah pelatih ikut negeri. Jadi bila dah siap ni, ni pivot table lah kalau pakai pivot table kan. Kita boleh copy ni, kita copy, kita letak di kita punya dashboard. Okay. Sebab ataupun kita nak buat carta boleh juga. Daripada sini, kita buat carta. Tengok macam ni macam orang nak kena baca, kita tak tahu mana yang banyak, mana yang sikit. Kalau carta bar tu nampaklah mana yang tinggi itulah negeri paling ramai. Jadi kat sini kita tambahkan carta. Kita pilih menu insert, pilih chart. Okay, pilih menu insert, pilih chart. Ni biasalah buat carta kan. Bila buat carta, kita nak buat kolom chart. Nak nampak dia naik turun tu. Pilih kolom chart ataupun yang kolom chart ni kan. Stacking tak. Data range tadi daripada, sekarang data range daripada ni, tertutup lah ni ya. Saya letak sini. Data range sini. Okey. Kemudian klik OK. Jadilah macam ni kita punya data. Boleh letak tajuk. Kat sini tak ada tajuk. Boleh lah letak tajuk kalau tak tajuk. Kalau tak tajuk kita tukarlah sikit. Edit the chart. Series. Jumlah pelatih. Customize legend. Dekat kiri. Chart title. Chart title. Sekarang chart title tak ada. Masukkan sini. Jumlah pelatih. Okay. Siapa delete saya punya ni? Aduh. Okay. Customize dekat sini chart editor, dekat customize, dekat chart title pilih
tulis sini jumlah pelatih jumlah pelatih. Ni je lah. Okey. Dia dah tambah belum tu kat tu jumlah pelatih. Kat bawah berapa pelatih. Color ni bolehlah tukar-tukar ikut color masing-masing. Okey. Jadi ini tempat kira kan. Kemudian tempat satu lagi kita tambah kat sini. Tekan tambah sheet, add sheet. Tulis kat sini dashboard. Tajuk dia. Kemudian kita copy ni. Yang ni kita ambil, kita copy. Nak copy, Ctrl C. Kita paste dekat sini. Ini. Copy chart. Pergi dekat dashboard. Edit. Paste. Kena manually pula. Tak apalah. Okay, letak kat sini. Ini akan jadi kita punya dashboard. Okay. Ini jumlah pelatih. Dia belum ikut untuk jumlah pelatih semua. Okay. Contoh kita nak asingkan. Dekat kira ni pula kita nak asingkan berapa lelaki, berapa perempuan. Kita tambah kat sini, kita buat table baru lah. Ataupun kita boleh buat, kita buat pivot table yang baru kat sini untuk nak kira lelaki dan perempuan. Jadi kita insert pivot table, data range, kita pilih kat sini A2 sampai G. Letak dekat existing sheet, letak di dalam, kat mana nak letak, kita letak yang kat bawah ni. Jangan letak dekat sangat, takut yang atas yang negeri bertambah. Okay. Klik OK. Create. Kita nak masukkan dia ikutkan, kita nak masukkan. Oh, data tak betul ni. Ada pelatih, data tak betul. Ya. Salah tadi, range tadi. Range salah. Range A1. Bukan A2, A1. Letak A1. Pergi edit semula. Sepatutnya kat sini A1. Sekejap. Jadi error pula ni. A1 sampai A10. Okey. Okey. Dah ada. Okey, jadi negeri kita tambahkan add row kepada negeri. Kemudian kita tambah nak kira untuk jantina. Jantina letakkan dalam kolom. Nama letak dalam count. Nama dalam value. Lepas tu kita nak asingkan ikut jantina. Okey. Lepas tu Tuan, data tadi A1 G1000. A1 G1000. Okey. Sebab data kita sampai G1000. Kalau dia lebih lagi, data A1 sampai habis lah. A1 tu kita pilih sebab A1 tu ada header untuk nak letak. Dia automatic dekat sini lah kiri.
Kemudian kita untuk lelaki perempuan ni kita boleh buat pakai grand total je. Contoh kita nak buat biasanya uh, orang akan tengok berapa orang lelaki berapa orang perempuan. Biasa belajar teknikal ni banyak orang lelaki lah. Jadi data ni betul lah. Okay. Jadi kat sini kita kira kita boleh buat carta pie. Jadi kita insert chart jenis dia adalah jenis pie. Okay, nak pakai yang ni donut chart boleh juga. Donut chart. Dan kita alih sikit. Okay. Add value. Data range ni kita pilih yang sini. Data range kita pilih yang bawah ni je. Ataupun kita nak asing lelaki perempuan kan. Sekejap ni ada. Kita pilih macam ni. Sini kan tu. Oh. Ya, saya cuba dulu A26 sampai C42 dan klik OK. Kalau pilih macam ni dia akan asingkan macam ni. Leceh pula. Kita nak tengok jumlah je. Kalau nak tengok jumlah je dan kita punya pivot table ni kita kena tukar sikit. Kita edit kat pivot table kita ni. Saya tak ada edit ni. Edit. Row negeri ni saya buang. Letakkan macam ni je. Jadi saya nak nampakkan keseluruhannya. Jadi yang kat sini, chart ni. Edit chart. Daripada data dia, datanya adalah sini je. Okey. Masih tak jadi. Okey, data range B26, C27. 26, C27. Label, value laki. Row 26 as header. Yes, label. Masih tak jadi carta ni. Sepatutnya dia asingkan. Label laki perempuan, label. Pilih switch row column tu. Tapi 50-50 salah ni. Sepatutnya bukan 50-50. Tengok 345 per 554 tapi 50-50. Sekejap saya buat semula untuk ni. Yang ni carta ni kita carta apa yang tak jadi pula. Ni siapa yang buatkan ni? Yang ni betul lah ni. Cuma grand total tu jangan masuk. Chart of nama. Ni siapa yang buatkan ni? Kalau buat di dalam saya punya Google Sheet ni jadi macam ni lah. Ni saya tarik sini pergi ke situ mula. Sama-sama buat pada Google Sheet yang sama. Okey. Pilih ni. Convert to table.
Create chart. Nah. Cara lebih senang. Ni edit, delete. Okey. Cara lebih senang kita pilih ni laki perempuan dengan jumlah tu. Kemudian kita dekat dekat data, dekat insert, pilih chart. Dia dah buatkan lah. Dia dah tolong buatkan kita punya count of nama. Yang ni kita boleh tukar lah, count of nama ni boleh tukar jumlah jantina. Jantina pelatih. Ratus jantina pelatih. Ambil yang ni, kita copy, kita paste dekat dashboard. Kemudian kita boleh besarkan ke kecilkan ke. Okey. Ni contoh dua data lah. Kemudian ikut negeri tadi, kemudian nak kita data apa lagi? Ikut program. Ikut bangsa. Tak apalah, kita buat yang di dashboard dulu. Yang ni untuk keseluruhan. Jadi kat dashboard ni kita boleh tambahkan satu function. Ni nak bagi berfungsi dulu. Kita tambah satu function iaitu kita tambah dia punya slicer. Tak potong-potong lah. Sekarang ni adalah jumlah. Jadi kita pilih menu data. Add a slicer. Menu data, add a slicer. Dalam menu data, add a slicer. Data, add a slicer. Jadi slicer tu nak ambil daripada mana? Slicer tu kalau ambil dalam dashboard ni J13. Kita ambil slicer tu yang pertama kita pilih daripada data ni, nak ambil daripada, contohnya nak asingkan ikut ni kolom D. Dia okey. Okey. Ini boleh kecilkan, letak kat sini ke, kat sini ke. Sekarang dia pilih pengambilan untuk all. Kalau kita pilih ni, contoh kita clearkan untuk pengambilan 1/2023, kita klik OK. Tak nampak pula bertukar. Sepatutnya kat sini akan bertukar. Kita punya dashboard fail pula. Sepatutnya dia akan bertukar. Ya. Sekejap. Saya cari Ilham sekejap. Saya tanya AI sekejap.
Okey. Saya cuba semula. Yang ni buang dulu. Ni buang dulu. Dekat sini. Untuk ruangan kira ni. Saya pilih dulu sini. Insert chart. Data range A1 sampai G1000. Kemudian kita nak seriesnya. Nak tambah ni remove. Add series. Mula-mula tambah tadi negeri. Buang semua. Remove. Tambah negeri. Okay. Kemudian add series. Lepas tu Saya tulis nak bagi data je, tak ada apa pun. Aja. table. Sebab Excel tu kan okey. Okey. Pilih negeri. Tadi count. Dah ikut negeri. Okey. Ni kalau Swiss, tak payah Swiss. Pakai row 1 as header. Akan dapat ni. Kita copy ni. Okey. Kita copy. Kalau OS tu macam satu data tu dia akan keluar daripada stack yang sepatutnya macam 3. Kalau OOT, dia punya trend OS tu macam ada mungkin salah satu. Kita paste dekat sini. Paste yang tadi. Kat sini kita copy chart, edit, copy. Pergi dekat dashboard, edit, paste. Ni tadi untuk kita belajar, cuba kat sini saya buat slicer dulu. Insert data, add slicer. Edit slicer. Slice ikut data range A1 sampai J1, nak slice ikut pengambilan. Apply to pivot table. Okay, kalau pengambilan ni all. Kalau tukar dia ambil yang satu saja. Klik OK. Saya tak bertukar. Okay. Dah tukar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pengambilan, kalau pilih 2 pengambilan. Yang satu
Sebab ramai guna saya punya Google Sheet, buat kerja dalam Google Sheet saya. Nah, dia jadi pening sikit. Nak ikut arah yang mana. Yang kedua, dapat selesai tadi. Kita ambil yang data ni daripada sini tadi. Okay. Jadi contohnya kita ambil di sini, kita highlightkan semua ni. Kita create insert chart. Dalam insert chart ni, data range dia mana tadi, setup chart, data range dia A1 sampai G1000. Okay. Kemudian yang x-axis ni buang, yang ni saya buat semula tadi, yang untuk jantina pula, untuk jantina. Jadi saya pilih yang ni, pakai sini. Donut chart. Yang label ni kita boleh remove, negeri remove, program remove, pengambilan remove. Jantina boleh pakai. Value-nya remove dulu, tarikh lahir remove, add value pakai use ES label, E jantina ke? Use, bukan E. Sepatutnya use jantina E, betul lah. Use ES label. Ni labelnya E sampai E1000, dah masuk lah. Pilih aggregate, pilih aggregate, jumlahkan. E labelnya E1 sampai E1000, pilih aggregate. Dia akan pecahkan kita punya jantina. Okay, jantina. Laki perempuan. Ada pula jantina 0.1% apa tu. Use row 1 as header. Okay. Tak pandai pakai, nak pakai. Ni, pilih tadi ini untuk bacat kita punya jantina. Jadi kat sini pakai donut chart. Donut chart. Kemudian data range daripada A1 sampai G1000. Label tadi kita buang semua, tinggalkan yang jantina sahaja. Kemudian tick aggregate. Tick aggregate ni dia akan tolong kirakan berapa jumlah. Kemudian klik yang use row 1 as header. Kemudian kita copy ni. Kita paste dekat sini. Insert, edit, paste. Lepas tu saya refresh ni. Okay, saya dah refresh. Sepatutnya ni sekarang persen kan, 34%, yang ni 65%. Kalau saya pilih pengambilan ni untuk pengambilan semua. Kalau pilih pengambilan 1/2023, sepatutnya bertukar lah. Bertukar. Alhamdulillah. Saya punya slicer dah jadi. Tuan-tuan minta tolong, tuan-tuan dan puan-puan, jangan buat latihan tu dalam saya punya Google Sheet. Kena copy, paste dalam Google Sheet masing-masing. Assalamualaikum tuan. Ya. Saya nak minta tolong ajar macam mana buat slicer untuk pengambilan tu, boleh tak? Oh, untuk slicer atas ni? Betul-betul. Saya tak sampai tadi. Okey. Sekarang yang tadi masing-masing tolong copy saya punya data ni, paste dekat Google Sheet masing-masing. Jangan pakai saya punya, jangan pakai apa yang saya pakai. Kalau tak nanti Google Sheet ni dia tak tahu nak ikut arah yang mana. Ya. Minum sekejap. Untuk slicer, klik menu insert. Bukan insert lah. Data. Menu data. Kat atas tu, menu data, add a slicer.
add a slicer. Kemudian select data range. Data range ni kena ambil daripada yang tempat data tadi. Sekarang ni dashboard dia ambil yang dashboard A3 tu kena tukar. Data range tu dekat kanan ni ruangan slicer ni kan. Data dia adalah daripada pilih yang sini suggested data A1 sampai G1000. Dia buka balik ke data tadi A1. Alhamdulillah. Data A1 sampai G1000. Kemudian klik OK. Kemudian kita pilih kolom mana. Choose a column. Kita pilih kolom pengambilan. Okay. Lepas tu kat situ ada tick apply to pivot table kan. Apply lah. Tick kan. Kemudian kita letaklah kat sini. Kat sini ke kat mana-mana nak letak. Kalau customize ni nak tukar color-color font tu lah. Tak lah color apa-apa. Yang senang nampak lah. Okay. Jadi sepatutnya kita akan dapat ni sekarang untuk seluruh pengambilan. Jadi kalau kita nak pilih pengambilan yang kat sini ada all kan. Pilih all ni pengambil clear kan. Kita contoh ambil yang intake 1 2023 dan 2 2023. Kemudian klik butang OK. Dia akan tunjukkan data. Dashboard ni akan tunjuk data untuk pengambilan 1 2020. Okay. Sekarang dia tak tunjuk pula yang 1 2023. Kita boleh tambahkan kat sini. Ni letak kat atas ni. Nanti kita boleh buat teks kat sini. Dia ambil ini semesta berapa ni. Tuan, nak tanya sikit yang slicer ni dia akan refer pada, sebab saya buat yang bahagian tu dia ada different pivot table saya buat untuk chart ni. Satu yang pivot satu lagi ni bila slicer select satu je yang reflect, yang satu lagi dia tak reflect. Sebab adakah kerana pivot table yang berlainan? Okey, tadi pivot table tadi kita tinggalkan dulu. Yang pivot table tadi dalam ni kan. Yang ni tak payah pakai. Oh, tak payah pakai. Tak payah pakai. Okey, kita buat semula. Yang ruangan dashboard ni delete semua. Oh, okey. Maknanya chart ni ambil daripada original source, daripada data. Ya, data depan. Oh, maknanya tak perlu refer daripada data daripada kira lah. Okey. Dia kira sendiri kat depan sebab dia macam mana slicer ni dia ambil daripada data yang depan. Dia tak potong yang dalam kita punya tu. Dalam kita punya yang kira ni. Okey, faham. Sebab ya betul. Okey, terima kasih. Okey, kita ulang semua tengok. Kita ulang semua. Okey, ni tadi jumlah pelajar kan. Ni kita delete, ni kita delete. Ni kita delete. Ni dashboard dia kita kat sini. Jadi yang pertama kita pergi ke depan ni. Bahagian data. Okey, kita buat page dashboard tu tanpa guna yang kira ni, kita delete je lah ni. Nanti mengganggu. Delete. Are you sure you want to delete this sheet? Yeah. Okay. Dekat sini kita highlightkan semua ni. Bukan highlight semua lah, highlight sikit je. Kemudian kita pergi menu insert chart. Klik menu insert, klik menu submenu chart. Okey. Kemudian akan keluar chart editor ni. Chart editor di kanan ni. Nak pilih tadi kita nak buat untuk bilangan pelatih ikut negeri kan. Jadi kita tadi dia punya chart type dia nak pakai yang column chart. Lepas tu nak stacking ke? Tidak. Okey, sebab kita nak tengok direct je. Data range ni A1 sampai G9 kita tukar A1 sampai G1000.
Okay. Kemudian X axis. Part CX. Part CX ni sekarang ni pakai nama. Kita buang je semua ni. Buang. Okay, yang nama ni kita remove juga. Jadi part CX ni kita pakai negeri. Kemudian siri dia, sekarang tarikh lahir ni buang, remove. Add pilih kat sini use B as label. B bukan, pilih row 1 as header. B bukan label lah, row 1 as header. Tadi ni negeri, pilih butang aggregate. Bukan butang lah, pilih text checkbox bagi aggregate. Series tak payah letak, sebab ada satu je kita nak jumlahkan dia. Kemudian show row 1 as header. Nak tambah benda lain, bolehlah nak tambah dekat customize ni. Contohnya nak letakkan chart title, jumlah pelatih. Okey. Kemudian series ni dah betul, pilih dekat, sebab kita tak tahu ni 20 berapa ni, 25 tapi tak tahu berapa. Kita masukkan teks ni lah. Masuk legend bukan, horizontal, vertical axis. Letak data label. Dekat kat sini, dekat chart editor, customize series. Pilih kat bawah tu data label. Nak cari benda ni tadi. Okay, lepas tu bila dah siap label ni, kita copy ni. Klik kanan boleh copy chart ataupun kat sini edit, copy. Kemudian dekat dashboard kita edit, paste. Okay. Yang pertama, yang kedua kita nak letak yang ni dah, yang ni boleh delete. Kita nak buat jantina tadi. Kita pilih semua ni. Dekat insert chart. Dekat setup ni jenisnya adalah, contohnya pakai pi. Data A1 sampai G1000. Pilih aggregate, nama ni buang, pilih yang jantina. Value ni kita remove. Program remove, pengambilan remove, jantina remove, bangsa remove, tarikh lahir remove. Okey, kemudian dalam ni kita akan perhatikan dia akan ada 0.1% jantina. Yang tu tukar use row 1 as header. Okey. Kemudian dapatlah sini 34% adalah perempuan dan lelaki 65.5%. Lepas tu kat sini kita boleh tambahlah kat sini yang ni, tengok tadi edit. Edit tadi dekat customize chart. Pie chart, mana title, pie chart and exist title. Chart title tadi jantina, status jantina.
Okay. Kemudian kita copy. Sepatutnya boleh command C atau control C. Pergi dekat dashboard, control V. Ini cara yang cepat sikit lah. Tadi tak jadi. Control C, control V pun tak boleh tadi. Okay, kita dapat Argentina. Kemudian untuk slicer, kita pilih dekat sini, ruangan sini sebab kita merujuk kepada dekat Google Sheet punya dekat spreadsheet data ni. Dekat sini kita masuk data add slicer. Menu data add slicer. Sekarang data range dia A4 kan. Data range ni kita tukar. Pilih yang data A1 sampai G1000. Klik OK. Kemudian choose a column. Pilih kat sini untuk pengambilan. Kita letak atas ni. Jadi untuk semua, jadi kita contohlah kita clear kan kuliah 1 2023, sepatutnya untuk 1 2023. Okey. Contoh nak tambah slicer lain boleh juga. Dia akan jadi dua slice lah. Contoh insert data, add a slicer. Pilih yang data A1 sampai G1000. Kemudian choose column. Contoh nak ikut program. Ataupun biasanya nak ikut zaman pilihan raya ni mereka nak ikut bangsa. Ini sekarang bangsa all. Jadi kalau nak ambil bangsa, dia pilih nak contoh zaman mengundi ni kan, dia nak tengok orang Melayu saja katakan. Dia akan tengoklah orang Melayu ada berapa. Untuk ni untuk pengambilan 1/2023. Melayu ada kat Sabah dengan Labuan saja. Negeri lain tak ada. Contohlah. Kebetulan ni. Contoh kalau pilih semesta lain, tambah semesta sikit. Ada. Okay, ada sikit. Ya, ada soalan? Set viewer je tuan. Tuan nanti video letak dekat G Drive, saya dah tak dapat ikut. Selepas buat slicer yang baru. Oh. Kena buat chart dalam sheet data ke? Ya. Okey. Oh, dah tertinggal ni. Set viewer je tuan. Yang pivot table tak jadi. Oh, pivot table tadi dah tadi mula-mula je. Tuan nak tanya sikit. Ya. Slicer ni apa kegunaan dia? Sebab kita boleh filter-filter je tu, tapi yang hasil kita filter tu kita tak appear kan dia punya hasil kan. Dia sepatutnya kalau kita pakai yang data yang daripada sini, slicer ni dia macam filter. Okey. Tapi kita kena filter sumber data tu mesti datang daripada data yang sama ni. Tadi mula-mula kita buat pivot table, lepas tu kita filter dekat data. Jadi tak dapat lah. Sepatutnya kita filter buat chart tu semua daripada sini dan filter tu daripada sini. Okey. Sepatutnya boleh. Macam tu lah, sepatutnya boleh.
Saya tukar sikit-sikit. Ya. Contohnya jantina. Yang ni jumlah laki-laki perempuan letak kat sini. Kat sini lah contoh saya letak kat sini. Nak letak senarai negeri kan. Senarai negeri. Kemudian nanti bila pengambilan ni, senarai semesta dia boleh slice kat situ lah. Okay, sebab ini tadi tak keluar juga ni tadi. Kita boleh nampak ni sekarang jumlah pelatih untuk slice kat sini kan, pengambilan, tulis pengambilan 2/8 tapi dia tak view kat sini. Sepatutnya kita boleh view lah. Dia macam filter. Setiap data ni dia nak filter kan. Kalau nak lebih advance lagi kita boleh filter pula tarikh lahir tu, berapa umur budak-budak ni yang masuk. Contoh kat sini kita tambah insert. Sepatutnya boleh letak chat viral image. Saya cuba sikit nak letakkan pengambilan dia ni. Highlight ni, insert data, insert chart. Dekat chart ni, kolom chart ni adanya line, area, column, bar, pie, scatter, map. Kita pilih yang ni, total ni. Score chart total ni. Okay. Total ni jadi dekat sini tadi range data date A1 sampai G1000. Yang kat sini kita buang semua, remove. Kita pilih kat sini, pilih pengambilan. Ambil selain data ni remove, program remove, ni remove, ni remove, yang ni remove, tarikh lahir remove. Letak use row 1 as header. Kemudian tak aggregate tak payah sebab yang ni kita nak pakaikan dia kolom, nak tengok pecahan ikut. Yang ni key value ya. Kita nak ambil pengambilan tadi. Kita copykan ni pengambilan. Ni tadi dah A1 sampai sini. Edit chart. Copy. Dashboard dekat sini paste. Oh tak jadi. Ni dari berapa sampai berapa. Edit chart, kita pakai yang ni text kan. Yang ni untuk jumlah lah. Letak bukan pengambilan, letakkan countkan jumlah pelajar. Contoh count nama, aggregate, count. Ada 126 pelajar. Lepas tu ni customize, yang ni letak dekat chart. Baseline chart title, jumlah pelajar. Okay, ni contoh. Ni untuk jumlah pelajar ni. Okay. Untuk yang ni untuk bilangan bila kita drop down ni untuk 2 ni. Saya nak buat supaya boleh buatkan view.
Tak apalah ni, pakai ni dulu, ni jumlah pelajar untuk semester tadi. Ni untuk jantina. Macam mana nak susun bagi cantik ni? Tuan-tuan boleh susun lah nak bagi cantik. Yang ni eloknya bukan di sini lah, ni letak di sini. Sebab ni mungkin bertambah kalau kita pilih select all ni. Kalau select all, dia akan jadi bertambah panjang. Okay. Dari segi nak bagi cantik tu, memang kekurangan pada saya lah. Jumlah pelajar 477 ni jumlah. Okay. Untuk orang Melayu lah, kalau pilih yang ni, kalau pilih semua, select all semua, ada 999 data. Jadi sebelum kita meneruskan nak bagi cantik lagi ni, kita boleh view kita punya ni dalam website. Yang ni kita bagi susun okey sikit. Ataupun nak letak tajuk ke sini boleh. Atas ni kan boleh letak title kat sini. Insert drawing, image, private ni, klik gambar. Sepatutnya ada insert text box. Ni tick box, okay. Tak apalah. Yang ni, jadi kat sini kita boleh pergi dekat, untuk nak publish, kita pergi kat sini, file. Kemudian kat sini ada share, button share. Menu file, button share, kemudian publish to web. Masa publish to web ni, okay, dia boleh setkan kita punya publish tu sama ada nak pakai link atau embedded. Embedded ni kita nak letak kat mana-mana lah. Kalau link, maksudnya dia klik butang link tu, dia akan buka dekat tempat tu. Kat sini ada entire dokumen. Kita tak kata entire dokumen lah, kita bagi dia pakai yang dashboard aja. Buka dashboard saja. Jangan bagi semua. Jenisnya pakai web page. Kemudian publish content setting. Yang ni boleh restrict lah. Sekarang semua yang kaki tangan kerajaan saja. Publish content and setting. Kat sini tadi dah pilih entire dokumen. Tak publishing. Ni kalau nak restrict. Nak restrict kan pada MyGov. Ataupun kalau tak tick pada semua lah. Kemudian kalau kita publish. Are you sure that you want to publish this document? Klik OK. Dia dah publish. Okay, bila publish, boleh tengoklah dekat sini. Ni kalau nak iklan ke tempat lain, kita boleh copy ni, go to, klik kanan sini, klik kanan, highlight semua ni. Klik kanan, go to ke link tu. Dia akan buka link tu. Cuma kat sini akan ada garis-garis ni kan. Garis-garis ni kita boleh buang lah. Ni close dulu. Dekat view ni kan. View show formula bar tak payah show. View show grid line tak payah letak. Bagi nampak kosong kan. Jadi akan kita tengok dalam kita punya ni, dah tempat sharing tu. Elok sikit lah kat sini dia boleh tukar-tukar lah ni. Sepatutnya boleh. Astaghfirullahaladzim. Dan bila kita show, mereka boleh ni. Tukar ni. Sekarang tak boleh tukar pula. Sekejap saya tanya AI sekejap.
Dashboard saya sudah publish. Tetapi saya tidak boleh pilih. Oh, okey. Kalau tuan-tuan tengok sini saya publishkan kita punya kita tadi, dashboard tadi, tapi tak boleh nak klik ni. Bila klik tak dapat. Jadi salah, bukan kena, bila kita klik publish macam ni dia akan jadi static. Tak dynamic lah. Jadi cara yang paling mudah adalah AI kata suruh share kan. Okay. Dia suruh share kan. Yang ni tadi saya tukar. Dekat file, share. Dekat share tu share with others. Dekat share with others tu, dekat anyone with the link tu kena tukar lah. Tukar ni kepada viewer lah. Pada viewer. Lepas tu saya copy. Lepas tu buka tempat, bagi pada orang lain tu. Jadi mereka boleh buka dan pakai di situ. Di sini nanti slicernya boleh berfungsi. Kalau cara lain kena buat dalam Google Studio. Okay. Contoh nak buat dalam Google Studio, kita buka Google Studio. Yang Google Studio AI, Google AI Studio. So, dia suruh buat dalam ni, lepas tu suruh publish dalam ni. Cara lain lah. Ini nak buat, ni ada buat tempat lain lah. Okay, kalau untuk yang ni tadi, dia setakat sampai sini lah. Kalau nak share, kena share kan, orang lain boleh buka dan kena buka pakai ni, tak boleh buka pakai. Cara lain nak buat ni, boleh buat dalam tadi dalam Google, ya Astaghfirullahaladzim. Sekejap saya cari Google apa. Dah lupa dah.
Google product. Google Pixel, Google Drive, Google Cloud. Tak banyak pula Google Product and Service. Google Flow untuk buat video ni. Google apa deh? Google ni, Google Pixel, Google. Astaghfirullahaladzim. Google email, Google chat, calendar, contact, voice, doc, sheet, slide, form, drive, keep, site, Google Jamboard. Apa yang Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Google apa ya? Allah Akbar. Tak apa, boleh tolong Google apa nak buat chat-chat ni. Finance news, pattern, YouTube, ads, media. Apa saya lupa lah nama Google tu. Boleh buat slicer yang lagi okey lah. Astaghfirullahaladzim. Okay tuan-tuan, ada soalan? Boleh ulang jumlah pelajar tu. Jumlah pelajar. Okey. Untuk jumlah pelajar, step macam ni. Nak ulang ni. Tengok balik dekat sini, kita punya ni, saya delete dulu ni. Dalam ni, kita pilih semua ni. Pilihlah semua dulu. Insert. Chat. Dekat kanan ni ada chat editor. Chat editor ni dekat chat type ni kan, kita pilih yang ni. Total ni. Okay, pilih total. Lepas tu bila pilih total, data range ni A1 sampai G1000. Value name ni pakai yang jumlah nama tadi kan, nak count nama ni. Aggregate kan. Yang negeri ni remove, yang ni remove, ni remove. Yang baseline value ni kan remove semua.
Aggregate ni sum, bukan sum, ini count. Lepas tu letakkan use row 1 as header. Kemudian dalam customize ni kita boleh letakkan chart ni pada sini. Jumlah pelajar. Kita copy ni, kita paste dekat dashboard kita. Kita copy ni, kita paste dekat dashboard. Jadi untuk pengambilan all, kalau kita pilih pengambilan ada 2 pengambilan je, dia akan berkurang automatically lah. Itu untuk nak count ni. Tu yang pengambilan ni saya nak keluarkan, disenaraikan semesta berapa. Tak jadi pula. Ada soalan lain? Tengok dalam chat. Contoh tak berubah bila pilih slicer. Kenapa ya? Okay. Yang tak berubah tu sebab yang pertama macam ni. Kita buat ni, yang tadi yang mula-mula kita buat data tu ambil daripada sheet yang kira. Jangan ambil sheet dari kira. Kita ambil daripada sini. Semua yang kita buat tu mesti ambil daripada semua data yang ada di sini. Kalau kita ambil dari page yang lain ataupun sheet yang lain, dia tak dikira sebab yang dekat dashboard ni, slicer ni kita merujuk kepada slicer di page sana tadi. Sebab tu dia tak bertukar. Ada soalan lain? Di Selandar kita bina kerjaya, fokus minda, cetus tenaga, komputer sistem, jaringan di peta, komputer rangkaian, dunia di hujung mata. Atek, Selandar di jiwa, Atek, teknikal perkasa, buka langkah, gapai semua, demi masa depan yang kita damba. Multimedia interaktif, seni digital, industrial product design, ideal original, oil and gas, industri global. Di Atek impian jadi realiti kekal. Atek, Selandar di jiwa, teknologi